Assalamualaikum. Hari ini saya ingin bicara tentang penyalahgunaan saluran gaul, saluran pergaulan ataupun media sosial. Saya buat untuk Allah. Saya buat ni untuk Allah, untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki diri masyarakat yang lain juga, memperbaiki diri masyarakat yang mahukan Allah, mahukan kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat Allah dan Rasul, maka sungguh menang kemenangan yang besar. Jadi kalau salah bagi tahu semula terjemahan dia tu, tapi yang Arab tu saya dengar Ustazah bagi tahu sangat banyak lah dalam saluran gaul, pergaulan. Dulu pergaulan mungkin pada zaman nenek moyang kita dulu, mungkin dia ada pergaulan, tapi dia pergaulan dia pergi keluar rumah, dia bergaul dan keluar rumah. Permainan pula dia main congkak. Mungkin nenek moyang kita buat macam tu dulu, pergaulan main congkak, keluar rumah. Dia banyak melakukan dia punya kegiatan dia tu di luar rumah. Itulah yang dinamakan pergaulan. Dia bermuamalat di luar, dia berjual beli di luar, dia berbincang di dewan jawatan kuasa. Kalau nak bincang ramai-ramai dulu. Sekarang ni ada juga pergaulan. Sekarang ni pergaulan di hujung jari saja pergaulan. Pada zaman sekarang ni pergaulan di hujung jari saja. Mungkin tak perlu bagi tahulah apa maksud saya ni. Maksudnya pergaulan di dalam yang gambar hijau tu, hijau putih, pergaulan. Ada pergaulan hijau putih tu. Lepas tu dekat warna-warni tu, dekat gambar warna-warni situ ada. Lepas tu lagi dekat biru putih. Faham sendiri lah, gambar dekat situlah. Sekarang ni buat pergaulan kat situlah. Zaman sekarang ni dia bergaul di situ. Jadi lain. Pergaulan dulu dengan sekarang ni lain. Jadi kita ni memang akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena sedar sungguhnya kita ni milik Allah, dan pada Allah lah kita akan kembali juga. Jadi dalam pergaulan ni saya nak bagi perkara yang bukan saya nak nilai siapa-siapa, nak
tuding jari siapa, tapi saya mahu memberikan kesedaran lah, memberikan kesedaran dan memberikan ancaman Allah lah terhadap orang yang derhaka kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi di dalam saluran pergaulan ni, yang kita tak tahu kita boleh tahu, yang sepatutnya tertutup terbuka. Sangat bahayalah, sangat bahaya. Jadi dalam saluran pergaulan ni juga banyak perkara yang buruk, perkara yang aib, perkara yang malu lah terjadi, perkara yang mencalakan maruah diri. Jadi kita kena ambil berat hal ini. Kita tak boleh tunjuk aurat kita pada orang. Memang dalam Islam ni memang tak boleh lah aurat. Apa yang Tuhan suruh kita, Tuhan wajibkan kita tu kena buat lah. Jangan membuka lah. Jangan membuka hijab. Jangan buka hijab pada orang. Sebab kita ni negara Islam. Jadi negara lain ada peperangan, ada keganasan orang-orang musuh-musuh Allah, keganasan musuh-musuh Allah terhadap saudara kita lah. Macam-macam, ada bom, ada tembak-menembak. Tapi tempat kita ni juga dipanggil sebagai serangan pemikiran. Banyak pemikiran luar ni datang pada kita, dan ada orang yang Islam ni, orang Islam di negeri ni ikut. Sepatutnya perkara tu perkara yang tidak diajar pun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti banyak serangan pemikiran, seperti sambut tiup lilin dekat hari jadi, tak ada. Nabi kita tak ajar tiup lilin. Benda tu benda yang sepatutnya kita jauhi lah. Kita jangan buat lah benda tu. Sebab kita nak ikut Allah dan Rasul je. Kalau kita ikut orang lain, orang kafir, tak boleh. Jadi rosak. Sebab kita Allah dan Rasul je yang kita boleh harapkan lah. Orang lain tak, orang kafir mahu merosakkan pemikiran kita. Jadi kita ni kena sentiasa ingat, sentiasa hidup kita, tak payah cakap kita, saya sendiri, hidup saya sentiasa ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Saya buat ni untuk Allah. Niat saya ni buat untuk Allah, memberi kesedaran kepada semua orang.
tu lah. Lepas tu seterusnya Ustaz cakap kita ni kalau tak ikut Quran dan hadis memang akan sesat. Akan sesat lah. Akan sesat. Satu lagi yang di mana? Di dalam saluran pergaulan juga banyak perkara yang sesat, perkara menyeleweng agama kita sendiri. Banyak perkara yang mengaruh, walaupun ayat-ayat Quran tu ada juga yang dia mahu menyesatkan, perkara yang tak ada pun dalam ayat Al-Quran. Sebab tu dalam kita kena bijak, kena betul, kena kena ambil yang betul lah, jangan ambil yang salah. Ada juga ayat-ayat Quran orang buat yang salah, ayat-ayat yang dia ada yang reka saja. Lepas tu dia pun bagi tahu yang ayat ni ayat surah Al-Mu'minun. Tengok dekat ayat sebenar, tak ada pula ayat tu. Jadi kita kena itulah, kena ambil yang betul lah, jangan ambil yang salah pula. Kalau ambil yang salah, kini salah. Apa yang kita buat tu salah. Kita ambil yang salah, lepas tu kita kongsi pula pada orang perkara yang salah. Jadi salah lah, perkara yang kita buat tu salah. Jadi banyak lagi lah perkara yang sangat bahaya dalam saluran pergaulan ini. InsyaAllah lah nanti ada maklumat lain, InsyaAllah saya akan bagi tahu lagi. InsyaAllah kita sama-sama memperbaiki diri kita, usaha beramal soleh, usaha menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan taat segala perintah Allah dan Rasul. Ambil segala, semua sekali. Jangan tinggal, jangan tak ambil. Ambil semua. Tutup aurat, Allah suruh tutup aurat, tutuplah aurat. Jangan sembahyang je tapi aurat tak tutup. Jadi yang tu tak ambil. Sembahyang ambil, yang tu tak ambil. Jadi kita ambil semua, ambil semua sekali. Dari celik mata sampailah kita pejam mata, kita buat semua tu biar segalanya Islam, segalanya biar segala perkara yang kita buat tu diredai Allah. Perkara yang taat pada Allah dan Rasul, perkara yang taat pada Allah dan Rasul segalanya. Kita berjalan, kita taat Allah, kita ikut Islam semua. Kita berjalan, kita sikat rambut, ikut Allah dan Rasul belaka semua.
kita makan, kita ikut Allah, kita sambut hari raya, kita ikut Allah, kita berjalan. Segala perkara yang ada di dunia ni, segala perkara seperti sidang parlimen, sidang munakahat, kita ikut taat perintah Allah semua. Munakahat, hukum-hukum, hudud, perintah Allah semua kita buat. Lepas tu apa lagi? Kita tidur, rutin harian kita semua taat Allah dan Rasul. Kita menyambut hari raya untuk Allah, kita belajar pun belajar taat pada Allah dan Rasul. Segi pakaian kita taat Allah dan Rasul. Semuanya kita berjalan, kita taat Allah dan Rasul. Dia semua taat Allah. Kita makan, kita bergaul, dia bergaul taat Allah dan Rasul. Bergaul cara taat Allah dan Rasul lah. Allah dan Rasul. Kita berbual dengan orang, cara taat Allah dan Rasul. Berbual cara taat Allah dan Rasul. Kita berkongsi perkara-perkara dalam saluran pergaulan kita, berkongsi cara Allah dan Rasul. Macam tu lah cara yang Allah dan Rasul semua. Tu kita hidup cara Allah dan Rasul, cara taat Allah dan Rasul. Cara taat Allah dan Rasul kita hidup. Biar kita buat semua segala tubuh badan kita ni cara taat Allah dan Rasul. Jadi sentiasa kita, bukan kita, saya sentiasalah kena ingat Allah dan Rasul. Ingat, okey, saya buat ni untuk Allah. Jadi macam tu lah. Kita minum cara taat Allah dan Rasul, kita bermuamalat cara taat Allah dan Rasul, kita berjual beli, kita masuk tandas cara taat Allah dan Rasul, kita buat makan ke cara taat Allah dan Rasul. Macam tu lah. Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, Allah dan Rasul dulu nombor satu. Sama-samalah kita sentiasa berada di jalan yang lurus.